Kuala Lumpur Convention Center 20 September 2025 hari Sabtu 8.30 malam, dan sebenarnya adalah menyambut anniversary Elite ke-30 tahun. Tepuk tangan untuk Elite guys, 30 tahun masih lagi bersama-sama. Wow, amazing. Photoshoot ni buat kat mana? Bila? Baru je. Okay. Dekat studio DPJ. Okay. Tapi kita orang kat struggle lah sebab photoshoot tu dia macam bos kita ni, Iman, dia bagi tahu macam, oh kita ada photoshoot. So kita orang tak sempat lagi nak berdiet, tak sempat lagi kan, baju pun dia pilihkan, make up semua, dia kata tak apa, everything dia akan siapkan. So kita orang ni berdebar-debar dari segi apa penampilan lah. Of course kita rasa risau sebab bukan senang dalam masa terdekat nak turunkan berat badan, nak mencari idea ke kan. Tapi Alhamdulillah Allah pemudahkan. Baik. Senangnya sebenarnya satu phone call settle. I call V, I settle. Baju, size, makeup, stylist semua settle. Okey, maknanya photoshoot yang putih ni pun sama hari yang sama lah. Betul. Kita start lepas maghrib, maghrib. Itu yang habis pukul 3 pagi tu sampai 2 pagi. 2 pagi. Wow. Dan pemilihan tarikh konsert 20 September bos. Mungkin boleh kongsikan why 20 September? Kerana date tu yang available daripada plenary 20 September and lagi 25. Okey. Itu je. Kita tulis jodoh di situ. Dah tertulis. Okey. Baik, ini poster rasmi untuk konsert ini, dan pasti kita nak saksikan dan juga nak lihat harga tiket yang akan dijual nanti. Anda boleh pergi pada www.tickettoyou.elite/elite sebenarnya, dan kita nak saksikan tiket yang akan dijual. Ini dia GIG 1088, Manisnya Senyumanmu 588, Catwalk 268, Tamparan Wanita 268. Alright, ini dia ada 4 kategori sebenarnya untuk tiketing yang start dijual bila ni bos? Pada Khamis ini, Khamis perbaikan 26 Khamis ni pukul 2 petang di tickettoyou/elite. Oh wow. Alright, maknanya GIG tu dah ada meet and greet dengan refreshment sekali. Wow. Cuma GIG ni dia tak banyak. Okay. Dia tak banyak. Mungkin 70 lelaki yang tua tadi. Oh. Sebab dia GIG tu kan. So dia tak banyak, dia 70 seat je. Dan kita ada meet and greet, also ada refreshment snack. Second tier is Manisnya Senyumanmu 588, and then FOH dengan belakang is Catwalk dengan Tamparan Wanita. So mampu milik semua. Mampu milik. Baik. Poster kita tengok, seating ticketing pun kita tengok. Kita nak saksikan tema. Biasa itu dia bersama dengan Icon Entertainment yang akan ada tema daripada KRU ke, daripada M. Nasir ke, Meli ke, dan Elite. Tema untuk tahun ni Mr. Imatan. Tapi sekarang ni pun ramai dah tiru tema lah. So tema untuk kali ni adalah Catwalk. Okay? Wow. So kita ada red carpet dekat luar untuk menyambut semua yang datang, seperti mereka back to zaman Catwalk. Wow. Catwalk, mana everyone akan walk, don't dog walk. Catwalk. Okay, I think ada sample nanti kita akan posting some of the idea lah macam mana, sebab ada peminat selalu tanya Catwalk tu apa benda, dress code 90s tu macam mana. So kita ada guide. Maknanya akan ada rap lah. Of course, pick up back. Nice. Akak Azhar happy tak boleh senyum je? Nah itu dia. Oh okay, ini dia punya ni lah. Oh dress code. Ya, lebih kurang dress code dia. Oh yang pakai tag tu media Itu bukan tag. Bukan tag. Ya kan tag tadi. Alright, dress code dia Catwalk 20 September. Jadi kepada anda semua, pastinya rakan-rakan media dan juga kepada peminat-peminat Elite dah boleh standby dah. Catwalk ada nak pakai dress ke apa, nak pakai suit boleh sewa aku kan. Tak zidu kan, boleh, tak ada masalah. Alright, colour tak kisah? Colour tak kisah, yang penting adalah celebration. Kita raihkan, kita back to our 90s and Catwalk. Kali ni why Catwalk? Sebab kita nak terlampau ikut tema 90s yang KRU dah buat. More casual. This one memandangkan venue dekat plenary, dari parking ni dah rasa aircon sampai atas. So I rasa people come dengan catwalk ni